Welcome to Belakang SK Channel guys. Okay, Assalamualaikum. So guys, hari ni kita ada satu projek Honda City. So Honda City ni dia buat package full interior dengan kami ya. So kau boleh nampak masalah dalaman dia ni. Seat dia penuh dengan kulat. So dekat seat depan, kiri, lepas tu dekat dia punya center console, seat belakang kat sini kau boleh nampak dia punya kesan kulat. Ya Allah, penuh depan, belakang kan. So customer ni hantar kat kami untuk menyelesaikan masalah dia lah, masalah seat, masalah kulat dia pada kereta dia lah. So dekat pintu pun ada sikit, dekat bumbung pun ada sikit. So customer decide untuk buat package full interior, di mana package full interior ni kita buka semua sekali. So seat kita akan buka, kapet, center console kita akan buka, lepas tu kita akan cleankan balik, bersihkan balik dalaman dia seperti macam baru keluar pada showroom punya condition. So guys, macam mana? Nak tengok video ni sampai habis? Jangan lupa like lah dulu, komen dulu. Lepas tu jangan lupa subscribe, tekan lonceng untuk tengok video kita selepas ni. Lagi power-power. Let's go. Honda Accord lama lah, tapi tu lah buka seat pada kereta ni lah. So sekarang seat ni kita dah buka. So boleh nampak ni, ni condition dalaman kereta dia lah. Jadi kita dah buka seat. Ada tisu. Yang aku best aku jumpa apa ni? Nampak ni, lipas mati ni. Nampak ni belum buka kapet lagi, kita dah jumpa dah lipas kat mana. Dia mati kat sini. Ini biasanya pot-pot celah. Kalau kereta kan yang dah lama mesti sini paling kotor sekali. Sebelah dia lagi teruk ni kawasan dia. Okey, kita sambung. Let's go. So Honda City ni kita dah buka dah buka pada dalaman. So nak tengok condition dia, jom aku bawa. So ni condition dalaman dia lah. So kau boleh nampak lompong dah, kosong dalam. So seat, kapet, center console semua kita dah bawa keluar ha. So boleh nampak ni kotoran-kotoran dekat bawah kapet pula. Kotoran dekat sini. Tu kotoran ni nampak ni. Ini kesan kat sini. Tu kotoran apa ni? Abuk-abuk dia, lipas semua ada kat sini. Ni lipas mati pun ada kat sini ni. So kau boleh nampak condition dalaman dia macam mana. Ni kotor-kotor ni kat bonet. Bonet pun sama. Bumbung pun sama. Maksud bumbung dia pak ada kotoran kat sini. Ni semua kita akan bersihkan lah. Maknanya kita akan bersihkan bumbung. Seat belt ni kita akan bersihkan, pillar, dashboard, door trim, lantai bawah, bonet belakang ni, semua ni lah, semua ni. Ni pun kita akan bersihkan juga, termasuk juga ni barang-barang Honda City ni tadi lah ni. Ni seat lah ni seat dia. Seat dia penuh dengan kulat lah. Seat dia, mana kapet dia? Kapet dia pun ada kat sana. Semua ni kita akan bersihkan. So, apa lagi? Let's go! Ni condition seat dah, kau boleh nampak kesan kulat dekat sini.
dekat tepi ni, dekat belakang. Ni antara yang teruk dekat kawasan belakang dia. Untuk condition seat macam ni memang agak bahaya lah kalau korang duduk kat dalam kereta, korang kena pula dengan aircon, lepas tu dengan bersama dengan seat yang condition macam ni. Korang rasa bahaya tak untuk kesihatan? So bagusnya customer ni dia buat decide untuk buat full interior terus lah. Untuk kita keningkan balik seat dia, keningkan balik mana seat belt dia ada kesan kulat-kulat sikit, bumbung dia, dekat door trim dia, ada nak buat balik. So tindakan yang bagus. Jom kita buat cleaning pada seat dia pula. Alamak, ada kotor lagi ya. Okay guys, macam untuk seat ni kita dah bersihkan dah. Kau boleh nampak sini aku tunjuk pusing kamera. Alright, kau boleh nampak okay, dah bersih lah. So dah tak ada lagi kesan-kesan kulat dekat belakang ni, dah bersih. Tepi ni tadi sini nampak mana? Sini tadi nampak teruk kan kat belakang-belakang ni. Kita dah bersihkan dah. Semua kita dah siap cleankan. Okay, lepas ni kita sebelum dia masuk dalam kereta kita akan letak conditioner lah. Conditioner bagi nampak balik cun, bagi lembut balik kesan-kesan leather ni lah. Bagi nampak cantik balik, cun balik dia punya kesan leather dia. Kita akan letak conditioner. Kita pasang. Okay, kita start kita settlekan dulu. Kita settlekan yang belah dalam pula.
So alhamdulillah guys, untuk interior ni kita dah cleaning lah, so kau boleh nampak kat sini So untuk dalaman kita dah buat cleaning lah. Dalaman ni kita dah buat cleaning, seat semua kita dah cuci, carpet kita dah cuci, seat belt, door trim, dashboard, bumbung semua semua kita dah cuci lah. Sekarang masanya untuk kita nak masukkan papak karpet. Sebelum kita orang masuk papak karpet, kita kena cleaning dulu lah kesan bawah-bawah ni. So maknanya kita vacuum balik, tengok set balik mana papak yang tak tutup, cek papak wiring dia yang tak okey, kita akan tengok balik sebelum kita masukkan karpet. So sekarang tengah buat lah. Macam papak plastik pun sekarang, ni papak plastik ni kita akan buat protection lah. Kita akan letak trim dressing untuk ada perlindungan pada papak plastik dia. Alhamdulillah, projek untuk kereta Honda City ni dah siap lah. So kita dah pasang, dah complete. So kita dah test juga, kita dah test run, tengok sensor apa semua dah okey, dah tak ada masalah. So boleh nampak kat sini, kesan kulat pun kita dah settlekan dah. Kesan foto pun semua kita dah buang. Sampai ke bonet pun kita dah buat sekali. So macam mana?
nak tengok hasil dia. Jangan lupa like dulu, komen, lepas tu subscribe. Macam mana? Okey ke tak? Kalau okey, cuba komen. Jangan lupa subscribe untuk tengok video seterusnya.